negeri Sabah rakyatnya sudah membuat keputusan untuk bersama-sama Malaysia. Ini tidak boleh dipersoalkan lagi. Orang Sabah pun memang sudah sangat gembira di dalam Malaysia. Termasuk saya, Sarawak. Saya pun orang Sarawak. Rakyat Sarawak pun sangat gembira di dalam Malaysia. Tidak ada pernah terfikir untuk keluar daripada Malaysia ini. Kalau ada negara-negara lain untuk mengatakan Sabah, Sarawak mahu keluar daripada Malaysia, dengar kata-kata kami daripada Sabah, Sarawak ini, kami tidak pernah terfikir untuk keluar daripada Malaysia ini kerana Malaysia adalah negara kami Guys, kenapa bila keadaan semakin terdesak, kita lihat Sabah pula tiba-tiba nak dijadikan cerita semula? Dah tak ada modal lain ke sampai isu lama yang dah basi pun dikorek balik? Ini soal kedaulatan Malaysia. Bukan benda yang orang boleh cakap sesuka hati untuk pancing undi atau buat provokasi murahan. Jadi, dalam video ini guys, kita tengok betul-betul apa yang berlaku, siapa yang mula buka cerita dan kenapa rakyat Malaysia wajib ambil serius isu ini. Bagaimana videonya guys? Mari kita sama-sama reaction video ini. Jadi guys, sekarang ni untuk mengesahkan perkara ini, kita dengar sendiri daripada kata-kata Menteri Besar Sabah sendiri, iaitu Datuk Seri Haji G. Nur Said Jom kita dengar. Selalu di sana tu, kalau dekat-dekat pilihan raya Senat mereka, timbullah isu seumpama ini. Tapi jelas daripada awal, negeri Sabah rakyatnya sudah membuat keputusan untuk bersama-sama Malaysia. Ini tidak boleh dipersoalkan lagi. Kita adalah negeri yang berdaulat dalam Malaysia, diiktiraf oleh bangsa-bangsa bersatu. Jadi apa lagi cerita dia orang? Jadi ini sesuatu yang perlu dibetulkan. Tidak boleh diwar-warkan ataupun dijadikan isu, terutama di pihak sebelah sana. Sudah diiktiraf pun oleh dunia dan bangsa-bangsa bersatu guys Dan kita lihat di sini, ini daripada Menteri Besar Sabah sendiri mengatakan begini. Mereka di sana apabila pilihan raya mulalah untuk membuat provokasi. Tetapi provokasi kalau di dalam negara mereka sendiri kita tidak kisah. Tetapi sudah menyangkut paut kepada kedaulatan negara Malaysia. Ini yang membuatkan kita rasa sampai bila kita harus menahan kesabaran kita Kesabaran orang Malaysia, kesabaran kedaulatan Malaysia ada batasnya. Bukan suka-suka untuk dipijak, bukan suka-suka untuk dihina Kita ada kedaulatan dan kita, negara kita ni ada maruah Jadi kalau untuk memancing undi pun jangan begini caranya. Ada banyak cara lain lagi. Biasalah katanya tadi, ini daripada Menteri Besar Sabah sendiri mengatakan di sana apabila ada untuk pilihan raya mulalah melakukan provokasi begini. Dan kita tahu sekarang ni rakyat Sabah pun sudah gembira di dalam Malaysia. Orang Sabah pun memang sudah sangat gembira di dalam Malaysia. Termasuk saya, Sarawak. Saya pun orang Sarawak. Rakyat Sarawak pun sangat gembira di dalam Malaysia. Tidak ada pernah terfikir untuk keluar daripada Malaysia ini. Kalau ada negara-negara lain untuk mengatakan Sabah, Sarawak mahu keluar daripada Malaysia, dengar kata-kata kami daripada Sabah, Sarawak ini, kami tidak pernah terfikir untuk keluar daripada Malaysia ini kerana Malaysia adalah negara kami Dengar betul-betul. Jangan pandai-pandai untuk mengatakan orang Sabah, Sarawak mahu keluar daripada Malaysia. Itu semua hanyalah politik sahaja Tentang tuntutan Filipina dengan Sabah ni, saudara-saudari, benda itu bukan baru. Benda itu sudah berpuluh tahun. Kan? Dia adalah satu permainan politik kepada orang-orang Filipin. Kepada orang-orang politik Filipin. Anda kena faham, dekat Filipina sekarang kan adalah masalah minyak mereka sangat ketara. Salah satu tugas orang politik dekat negara sana adalah dia akan Dia akan mengalihkan perhatian rakyat dia. Betul. Dia bagilah idea pelik-pelik. Tuntut semula Sabah apa semua tu. Sedangkan benda ni bukannya baru bulan ni. Benda ni sudah berpuluh tahun. Kan? Anda akan tengok setiap kali pilihan raya dekat Filipin akan timbul. Mereka akan mainkan isu ni. Kan? Dekat pilihan raya dekat sebelah sana lah. Dia betul, dia nak buat ideologi nak jadi hero. Itulah dia. Faham tak? So benda tu sebenarnya tak payah fikirkan pun kan. Itulah satu headline yang dah biasa dah benda ni. Puluh-puluh tahun dah. Dengar sendiri guys Ini adalah kata-kata sendiri daripada Tuan Hutan. Tuan Hutan nama channelnya. Biasa di sana
mereka kalau untuk pancing undi, mereka akan melakukan perkara-perkara yang di luar jangkaan kita lah. Kita tahu sekarang mereka di sana ada krisis minyak yang sangat parah sekali guys. Berbanding kita di Malaysia ini, bayangkan ada 400 stesen pam mereka ditutup. Kita belum ada lagi di Malaysia. Tidak ada lagi kita dengar di mana-mana negeri kita yang petrol pam kita ditutup. Tak ada. Mereka di sana sudah ditutup 400 petrol pam dan mereka pergi bekerja berjalan kaki kerana sudah tak sanggup untuk membeli minyak di sana lagi, dan ada petrol-petrol yang sudah tidak ada jual minyak. Jadi di sana kita lihat ahli-ahli politik mereka, senator mereka, apabila musim pilihan raya, mereka cuba untuk mengalih perhatian. Mereka cuba untuk membangkitkan semula isu Sabah itu untuk diambil semula oleh Filipina. Jadi sebenarnya mereka untuk mengalih perhatian, untuk menutup perkara yang mereka sekarang ini kekurangan minyak untuk rakyat mereka, tetapi mereka menutup hati rakyat mereka supaya terlupa tentang minyak dan memikirkan tentang Sabah untuk menjadi salah satu bahagian daripada Filipina. Itu sebenarnya dah lama sebenarnya. Kita dah tahu puluhan tahun lagi mereka sudah selalu memainkan isu-isu begini ya. Dan kami rakyat Sarawak, Sabah pun sudah sangat gembira berada di dalam Malaysia ini, dengan ekonomi Malaysia yang stabil, dengan Malaysia yang aman makmur, dengan mata wang ringgit yang lebih tinggi. Kita tahu ya, di dalam Asia Tenggara ini, kita tahu negara-negara yang maju dalam Asia Tenggara ini, nombor 1 adalah Singapura, nombor 2 Brunei, nombor 3 adalah Malaysia, nombor 4 Thailand. Jadi kita di situ, kita rasa berbangga. Kita di dalam Asia Tenggara ini, kita di tempat yang ketiga antara negara yang maju. Jadi apa lagi yang untuk dikatakan kita nak keluar daripada Malaysia itu? Apa alasannya lagi? Hai guys, nampak gaya sekali lagi negeri kita Sabah menjadi tumpuan isu-isu diplomatik. Kalau sebelum ini isu ambalat, sebelum ini isu 5,207 hektar tanah daripada pihak Indonesia ya, isu ambalat dan isu tanah. Sekarang ini berlaku pula tuntutan daripada negara jiran yang satu lagi, iaitu Filipina. Apabila mereka dengan lancang telah pun membuat tindakan yang menunjukkan bahawa Sabah merupakan sebahagian daripada wilayah negara mereka. Jadi apa yang berlaku di Indonesia, apa yang berlaku di Filipina tentang isu ini, kita pun kurang jelas. Mungkin di peringkat negara Filipina itu sendiri kita tahu mereka sekarang ini diambang pilihan raya. Boleh jadi tuntutan ke atas Sabah ini boleh menjadi umpan politik kepada parti-parti tertentu, terutama parti kerajaan, untuk memancing undi masyarakat Islam di wilayah selatan Filipina. Boleh jadi saudara-saudara. Tapi macam biasa, channel saya Perantau LCS akan mengulas sesuatu isu daripada perspektif yang gila-gila sikit, yang berbeza sikit ya, yang tidak sama dengan perspektif channel lain. Bukan tunjuk pandai, tapi kita cuba untuk berfikir di luar kotak. Okey, jadi teori saya yang pertama adalah kerana mungkin kerajaan Filipina beranggapan Perdana Menteri kita, PMX ini, orang yang mesra jiran. Orang yang sikit-sikit akan memberikan ihsan kepada jirannya. Contoh, sewaktu krisis Thailand dan Cambodia, Perdana Menteri kita ke depan dengan sedikit bantuan Amerika, kononnya untuk menjadi pendamai di antara Thailand dan Cambodia. Kemudian dalam isu ambalat, Perdana Menteri kita pun berlembut. Kemudian dalam isu 5,200 hektar tanah, Perdana Menteri kita pun memberi penjelasan yang berbelit-belit. Jadi mungkin kerajaan Filipina ini sekadar untuk cuba nasib. Manalah tahu dia cakap PMX yang pemurah ni boleh kasih Sabahnya dengan Filipina. Memanglah tidak mungkin, tapi mana tahu kan. Sebab apa saudara-saudara, kalau kita perhatikan kes tuntutan Filipina ke atas Sabah yang terbaru ini, memang kes ini sudah lama, tapi yang terbaru ini agak pelik. Kenapa? Kerana kes yang macam ni punya besar, sepatutnya sudah menuntut penjelasan daripada Perdana Menteri. Kerana peristiharan kerajaan Filipina bukan hanya dibuat oleh bahagian setiausaha luar negara mereka, tetapi juga dinyatakan oleh Presiden mereka sendiri, Presiden Ferdinand Marcos Jr. Jadi kalau sudah ada daripada pejabat Presiden Filipina, harus jugalah ada kenyataan daripada kerajaan Malaysia. Setakat ini kenyataan yang kita ada hanyalah merupakan notis bantahan daripada Menteri Luar, Datuk Seri Muhammad Hassan, melalui Kementerian Luar atau Wisma Putra, yang diberikan kepada Kedutaan Filipina. Jadi ini bukan satu tindakan yang wajar saudara-saudara. Kita pelik, kenapa PMX tidak bersuara? Sedangkan ini adalah isu yang membabitkan kedaulatan negara. Adakah beliau akan ulang lagi pendirian bahawa isu ini tidak boleh dibahas? Sama dengan isu 5,207 hektar tanah? Renung-renungkan saudara-saudara. Jadi menurut pendapat saya,
Boleh jadi kerajaan Filipina bertindak sebegini punya lancang kerana kita tidak cukup lantang. Kan? Betul. Kerana kita, kalau merujuk kepada kes yang lepas-lepas, kita bukan setakat tidak menjalankan penanganan kes dengan betul, tapi kita macam menyorok sesuatu. Percaya cakap saya, tengok kes 5,207 hektar tanah. Ada pembahasan? Tak ada. Kes Ambalat, sampai sekarang kita pun tak tahu apa jadi dengan kes Ambalat. Kan? Jadi janganlah macam ni. Kalau kamu tidak sayangkan Sabah ni jadi sebahagian daripada Persekutuan Malaysia, kasih tahu. Kami rakyat Sabah boleh pertahankan negeri kami sendiri. Okey? Tapi kalau boleh memandangkan kita hidup dalam sistem kerajaan bersekutuan, bersekutu bertambah mutu yang menjadi jatah negara kita, maka isu yang sebegini punya besar harus ditangani oleh peringkat yang lebih tinggi. Jadi itu teori saya, saudara-saudara ya, saya ulang ya. Teori saya menunjukkan bahawa kerajaan Filipina berani cuba nasib kerana sikap kerajaan kita yang terlalu berlembut. Yang Betul tidak juga mempunyai ya. pendirian tegas dan enggan untuk membahas isu-isu ini pada peringkat yang lebih formal. Ini kata-kata daripada perantau LCS ya. Katanya di sini Malaysia terlalu berlembut dan mungkin sebab itu Filipina untuk cuba nasib untuk menuntut Sabah menjadi sebahagian daripada Filipina itu. Ada betul juga guys. Kerana kita, yang saya katakan tadi, kita harus tegas. Sampai bila kita sentiasa harus untuk dipijak-pijak oleh negara lain ya. Sedangkan kita ada kedaulatan negara kita. Kita ada raja negara kita. Jadi di situ fungsinya kita ya. Untuk mempertahankan negeri-negeri yang ada di dalam Malaysia ini ya, termasuklah Sabah, Sarawak. Sebenarnya orang Sabah, Sarawak ni, termasuk saya orang Sarawak. Dan kalau orang kata Sarawak dan Sabah mahu keluar daripada Malaysia, saya sendiri orang Sarawak, saya tak mahu keluar. Saya sudah rasa nyaman duduk di Malaysia, saya sudah rasa senang, saya sudah rasa selesa dengan mata wang ringgit yang sangat kukuh, dengan ekonomi yang Malaysia ini sangat kukuh, dengan persahabatan kita dengan negara-negara lain yang non-blok pun orang kata sudah sangat baik. Jadi bagi saya Malaysia ini sudah perfect bagi saya 100%. Saya orang Sarawak sendiri pun saya tidak mahu keluar daripada Malaysia. Dan ini adalah luahan sendiri orang Sabah daripada perantau LCS. Kami sayang Sabah Sarawak di dalam Malaysia ini. Jadi di sini atas giliran kerajaan lagi untuk bertegas untuk mempertahankan Sabah Sarawak ini terus menjadi Malaysia ya. Jangan orang gertak sikit kita sudah mula lembut. Okeylah, ambil lah. Jangan begitu. Sedangkan kami Sabah Sarawak memang sudah menyayangi Malaysia. Di dada kami adalah Malaysia ya. Hati kami, cinta kami pada Malaysia. Sebab itu saya bereaction tentang Malaysia ini. Filipina mau ambil Sabah? Main aja. Kau ingat mau ambil Sabah ni macam kau beli ikan di pasar kah? Oh, sekarang kau tengah susah, kau tiada minyak, baru kau mau cari kami lah. Las gaya kau, Mai. Filipina ni kan dia mengingatkan aku dengan kawan aku. Gaya badukang. Tem susah, baru kau mau cari ya. Pandai. Guys, sebenarnya saya rasa macam lucu sebenarnya berita ni ya. Dah macam tak ada isu lain lagi ya. Sedangkan benda ini sudah lama, puluhan tahun sudah Sabah Sarawak ini menjadi sebahagian daripada Malaysia. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini iaitu kenyataan senator daripada Filipina, Robin Padilla katanya kembali mencetuskan kontroversi apabila beliau secara terbuka menggesa Presiden Ferdinand Marcos Jr. Supaya menghidupkan semula tuntutan Filipina ke atas Sabah. Dalam laporan medianya kita lihat Padilla dikatakan membuat seruan itu melalui hantaran Facebook dan mengaitkan Sabah dengan kekayaan sumber minyak serta gas. Jadi kenyataan itu terus menarik perhatian ramai kerana isu Sabah bukan perkara kecil, malah sangat sensitif kepada rakyat Malaysia, khususnya warga Sabah sendiri dan khususnya kepada saya jugalah warga Sarawak. Jadi namun daripada sudut pendirian rasmi Malaysia, perkara ini sangat jelas dan tidak kabur. Sabah ialah negeri berdaulat dalam Malaysia. Saya ulang lagi sekali ya. Sabah ialah negeri berdaulat dalam Malaysia. Dan kedudukan itu telah lama termaktub sejak pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Ketua Menteri Sabah kita lihat tadi iaitu Haji Jinor turut menegaskan bahawa Sabah ialah negeri berdaulat dalam Malaysia yang diiktiraf dan cubaan menghidupkan semula tuntutan lama seperti ini hanya akan menimbulkan iaitu kekeliruan serta boleh menjejaskan hubungan baik antara dua negara jiran ya. Jadi kita lihat sekarang ini sejarahnya guys, isu tuntutan Sabah memang pernah dibangkitkan oleh Filipina berdasarkan kaitan lama dengan
Kesultanan Sulu. Tetapi dari sudut fakta semasa, Sabah kekal sebagai sebahagian daripada Malaysia melalui Perjanjian Malaysia iaitu 1963 dan proses pembentukan itu juga disertai penilaian terhadap kehendak rakyat Sabah ketika itu. Sabah sendiri, orang Sabah sendiri yang mahu guys. Apa yang kita nak kata? Jadi sebab itu apabila ada pihak cuba untuk menghidupkan semula isu ini, Malaysia tetap bertegas bahawa kedaulatan Sabah tidak boleh dipertikaikan dan tidak wajar dijadikan bahan politik semasa. Dan apa yang lebih mengecewakan daripada kenyataan seperti ini, kita lihat boleh dilihat seolah-olah cuba untuk memanaskan semula isu lama demi kepentingan politik ketika rakyat sedang berdepan berbagai tekanan. Itu yang kita lihat sekarang ini. Rakyatnya di dalam tekanan cuba untuk mengalihkan isu politik. Jadi termasuk soal ekonomi dan bekalan tenaga Sabah bukan bahan untuk dijadikan modal ya, provokasi ataupun modal tarik perhatian. Kita tahu Malaysia sebagai negara berdaulat wajib dihormati dan mana-mana pihak tidak sepatutnya sewenang-wenangnya mengeluarkan kenyataan yang menyentuh kedaulatan negara ini hanya berdasarkan cerita yang lama yang sudah terlalu basi untuk diulang semula. Itu yang saya boleh katakan, memang itu cerita lama, isu yang sudah basi bagi kita tetapi dibangkitkan semula sekarang ini. So guys, bagaimana pendapat korang tentang video kita reactionkan tadi? Dan kalau orang Sabah sendiri yang menonton video reaction saya ini, boleh juga komen di bawah. Apa pendapat kalian tentang Filipina cuba untuk menuntut Sabah semula sebagai sebahagian daripada negeri mereka? Kita tahu Malaysia ini adalah negara yang berdaulat, maka kesabaran kita ada batasnya ya. Guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di reaction yang akan datang. Bagi korang yang belum lagi klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda sokongan korang kepada Bro Zul Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.